Terima kasih kepada Yasmin. Siapa lagi nak kongsikan idola dia? Saya cikgu. Ini Abi saya. Setiap pagi, Abi mesti pakai kod hantar saya pergi sekolah. Abi memang handsome. Abi selalu ada dengan saya. Abi tolong saya belajar. Abi iron baju saya. Kalau saya minta apa-apa je, Abi mesti cakap, boleh nanti kita beli. Best kan jadi saya? Tapi sebenarnya Abi tipu saya. Abi tipu yang Abi tak penat. Abi tipu yang Abi ada kerja tetap. Abi tipu yang Abi banyak duit. Abi tipu saya. Abi pakai pakaian kemas. Semua sebab Abi tak nak saya nampak kehidupan sebenar Abi. Rupanya Abi tipu supaya saya tak sedih. Abi sembunyikan semua luka Abi demi melihat saya tersenyum. Kalau diberi peluang, ada satu ayat yang saya nak sangat cakap. Terima kasih Abi. Lepas ni, Abi jangan tipu saya lagi tau. Tepukan untuk Ulfa.